Lebih daripada sekadar angka. Hari ini hari yang mendebarkan bagi Arif. Dia memegang buku laporannya dengan erat di hadapan kelas. Arif teringat betapa keras dia belajar setiap malam. Namun, tiada ranking pertama atau kedua dalam laporannya kali ini. Dia berjalan pulang dengan langkah yang berat. Arif takut jika ibu dan ayah akan berasa kecewa. Di hadapan pintu rumah, Ayah Bakri menyambut Arif dengan senyuman yang paling ceria. Arif menghulurkan buku laporannya kepada Ibu Salmah. Jantungnya berdegup kencang. Ibu, maafkan Arif. Arif tidak dapat ranking, bisik Arif sambil menundukkan kepalanya. Ibu Salmah mengelak helaian demi helaian. Dia tidak marah, malah matanya bersinar melihat sesuatu. Lihat ini, guru kata Arif sangat rajin dan selalu membantu kawan-kawan, kata Ibu Salmah dengan bangga. Ayah Bakri menambah, ranking hanyalah angka, Arif. Usaha dan kejujuran Arif yang paling berharga bagi kami. Arif memeluk ibu dan ayah. Dia sedar bahawa kasih sayang mereka tidak bergantung pada sehelai kertas. Malam itu, mereka makan malam bersama dengan gembira. Arif bertekad untuk terus berusaha tanpa rasa takut lagi. Kejayaan sebenar adalah apabila kita memberikan yang terbaik dan dihargai oleh orang yang tersayang.